Okey, Nas. Rasa macam mana, Nas? Melam timbul. Nanti dia tengok apa yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangun kau. Bangun kau. Aku tahu kau ada dalam badan itu. Bangun. Hai, bangun. Bangun. Aku mau cakap dengan kau. Kau ni kenapa masuk? Kau nampak aku kan? Kenapa kau masuk? Cakap. Allah. Aku sudah buka mulut kau. Cakap. Kau ini siapa? Ini yang lain pula ini. Bukan yang dulu. Yang dulu sudah habis. Siapa engkau? Cakap. Allahu Akbar. Aku sudah buka mulut engkau. Cakap. Kau mau apa dari dia? Kau mau apa? Kau mau cuba aku? Kau mau tunjuk kekuatan engkau? Tidak mau? Cakaplah. Boleh berunding? Berunding? Boleh? Berunding? Allah. Cakap Melayu. Cakap Melayu. Tidak jelas, tidak jelas. Kuat sikit. Allahu Akbar. Boleh cakap jelas sikit.
Ah, cakaplah. Yang kau tiup-tiup dia buat apa? Tak boleh bercakap. Kau ini jin yang tak boleh bercakap ya? Ha? Boleh? Ah, cakap cepat. Ah. Dah ni. Boleh ya? Kita tarik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, aku mohon bantuan-Mu ya Allah. Kau kirimkan 1000 malaikat yang gagah perkasa untuk aku menarik keluar jin ini ya Allah. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Apa kau lihat? Hai, sombongnya muka. Engkau siapa? Engkau siapa? Aku di mana? Engkau. Aku di mana ini? Di mana ini aku? Engkau di Brunei? Tidak seperti di Brunei. Tidak. Oh, engkau biasa dengan suasana di Brunei? Ya. Ini hari aku telah tarik engkau. Engkau ada di hadapan aku. Di rumah Ayah Jo. Apa yang kau lihat? Engkaukah yang bernama Ayah Jo? Ya, akulah itu. Siapa pula ini perempuan? Ini perempuan. Ini perempuan adalah pembantu aku. Kenapa engkau masukkan aku di tubuh perempuan ini? Aku tadi bercakap dengan kau, kau tidak mau bercakap. Ya, Masuk engkau ke dalam. tahu. Ah. Ini perempuan bukan sembarang perempuan ini. Kenapa? Engkau ini cuma mau hancurkan aku ya. Mestilah. Engkau mau hancurkan perempuan Brunei ini. Aku maulah hancurkan kau. Ini perempuan Brunei aku punya lagi. Hah? Ini perempuan Brunei aku punya. Engkau punya? Iya. Iya aku punya. Dia tidak mau sama engkau. Tapi aku mau sama dia. Engkau mau sama dia? Iya. Kenapa? Aku tidak boleh berita. Oh, engkau ada perasaan dengan dia? Kau jatuh cinta? Iya. Sebelum ini engkau di mana? Sebelum ini pun ada jin yang jatuh cinta sama dia. Itu bukan aku. Aku tahu bukan engkau. Bila kau kenal dia? Kenal dia sudah lama. Sudah lama. Iya. Aku
sama duduk di dalam tubuhnya. Tapi aku tahu itu. Tapi aku lain. Aku tidak menyiksa dia. Habis dia sakit itu kau tak siksa dia. Dia tak sakit. Dia rasa engkau ada dalam tubuhnya. Dia tidak selesa. Tidak selesa. Siapa nama engkau? Aku tidak ada nama. Tidak ada nama. Engkau golongan jin. Jin apa? Itu. Jin apa? Hah? Jin apa? Aku ini suka kelakar. Oh, kau suka kelakar. Oh, sekarang kau buat kelakar lah. Aku pun rasa mau tertawa lah. Jadi aku tidak mau tunggu lama. Aku tidak ada nama dan aku tidak siapa-siapa. Aku cuma jin. Jin yang tinggal di dalam hutan. Oh. Bagaimana kau berkenalan dengan dia? Berkenalan dengan dia semasa dia menjelajah ke hutan aku. Hutan kau di mana? Hutan aku di tempat dia lah. Di Brunei. Jadi sekarang bagaimana perbincangan kita? Penyelesaiannya bagaimana? Nas, okey Nas? Nas, okey? Dia Tak. tidak okey. Tidak okey. Tidak okey. Tak ada lain tak dalam. Dia tidak okey. Aku tahu dia tidak okey. Bukan aku yang ganggu dia, tapi ada lagi satu yang ganggu dia. Itulah aku tengok ada lagi satu. Ya, yang itu yang ganggu dia itu orangnya punya. Orang yang punya Iya. sihir. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Akbar, ini. Ya apa? Ini sihirnya. Ya, ini sihirnya. Aku mau ambil tuannya juga. Siapa yang mempunyai? Allah. Ini. Ya. Kau sudah lihat kehebatan aku. Aku boleh tarik begitu saja. Jadi, apa yang patut aku buat? Engkau musnahkan sajalah sihir itu. Oh, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allah, 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, izinkan aku memenangkan jin dan syaitan ini, ya Allah. Tujuh petala bumi sehingga hari kiamat, ya Allah. Semoga dengan izinmu, ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Sudah tidak ada. Nas? 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 Okey. Tidak. Oh, tengok tidak. Ada lagi kah? Ada lagi. Bagaimana dia masuk? Itu yang sama, Tuhan. Yang sama. Yang sama. Itu Bobo. Dia ada lagi. Tahu semua itu. Itu orang yang sama.
Aku tidak campur urusan itu. Hai jenuh juga. Itu Lelaki adalah je. Ya, ada balik. Ya. adalah Ada balik. Bila tarik dia tak ada. Ya. Dia ada lagi. Aku tidak boleh bantu tuan. Dia bukan duduk dalam ni. Ya, dulu. Duduk luar ni. Biarlah tuan, kita tolong tengok itu rumah tak ada apa-apa. Dia ada dekat tepi pintu. Di atas rumahnya tuan. Dia ada sekeliling tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah, aku mohon ya Allah 5,000 tenteramu ya Allah, untuk aku menarik keluar ya Allah segala jin-jin dan juga bomo-bomo ini ya Allah, untuk aku tangkap seluruhnya ya Allah. Ya Allah. Kau sudah bersedia? Kau mau apa? Sebelum aku tangkap engkau, kau mau apa? Oh, ini banyak degil. Ya Allah, izinkan aku ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah! Tapi dia ada lain macam mobil ni. Tuan, karena aku beritahu, aku rasa di tapak rumahnya itu ada di dalam sesuatu. Ya. Iya tuan. Allah. Ini. Iya tuan. Ada lagi satu juga tuan. Setiap penjurunya di tangan tuan. Allah. Ya Allah, izinkan aku ya Allah, turunkan malaikat-malaikat untuk memesan lagi ya Allah, apa lagi yang ada di rumah ini ya Allah. 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 Sudah tidak ada. Sudah. Semua. Di tubuhnya ada lagi. Di tubuhnya ada. Hai. Kenapa? Cakaplah. Cakap, aku bagi kau suara. Kenapa kau tunggu tubuh dia? Amir, boleh ke tunggu? Amir apa pening ni lah. Boleh ni belakang depan ni. Allah. Lama ni depan dia. Cuba kau lihat dia. Ini pun dia ada gangguan di belakang. Kau dah ambil? Itu belakang. Apa kau buat muka begitu?
tidak ada. Nanti Tuan kasih malu. Minta Tuan kasih malu. Tapi nanti tak Oh, kau senyum dengan aku boleh tak? Tidak ada apa. Kamu Kau boleh bercakap. ke salah tempat ini. Kamu kena pergi ke salah tempat. Tempat itu ada tulis juga. Cakap. Saya dah sakit apa? Saya. Tinggal sakit. Boleh ubat. Kamu turun di tempat. Tapi kamu apa? Boleh bagi kurang makan ke? Bagi kurang kecil. Boleh. Boleh. Sakit dah betul. Jangan muda. Jangan muda. Angin lah. Boleh buang angin. Banyak ni. Ubat penat. Allahu Akbar. Boleh sembuhkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, aku mohon ya Allah, bantuan darimu ya Allah. Kau turunkan malaikat Zabaniah ya Allah, untuk aku menarik turun segala jin-jin yang ada di tubuh ini ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Jangan. Okey. Ha? Ha? Engkau sakit pasal itu. Kamu selalu ngantuk. Okey tak? Penat sangat. Ha? Selalu penat sangat. Tak okey? Ya. Oi. Tak okey dah betul. Kalau naik tangga sakit. Angin ya. Yang ni dia nak kena belasah juga ni. Aduh. Tuan mau aku tolong apa-apa Tuan? Ha, kau lihat dia. Aku tak hantar kau ke dalam tubuh dia. Boleh Tuan. Kau tarik dia keluar. Baik Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oi. Masuk. Tapi dia ada di luar, dia ada satu jin. Allah. Masuk ke dalam. Boleh? Oh. 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 Sudah Tuan. Ada satu. Ada satu. Ha. Ada satu yang masih berdiri di depannya Tuan. Itulah tadi. Yang berbulu hitam itu. Iya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah, Apa ruang? Kau turunkan ya Allah malaikat Malik bersama malaikat-malaikat menjaga neraka ya Allah, untuk aku bersihkan segala jin yang masih tinggal ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Ya Allah, izinkan aku ya Allah mengumban mereka terus ke dalam neraka-Mu ya Allah. Semua
Semuanya dengan izinmu ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau penjarakan mereka sepanjang hayat mereka. Abang minta izin dekat dia bang. Abang minta izin dekat dia kalau ada apa-apa yang dia punya dalam tu. Minta izin. Minta izin ke? Dah ya. Allah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, letih ya. Nas. Kau nak? Nas. Oh, letih. Risau awak pula sakit jantung. Nari, jantung awak pula tak kuat kan? Sudah tidak ada. Ha? Dekat hari-hari. Tapi tidak ada. Sudah tidak ada. Tadi ilmu dia tadi. Sudah tidak ada. Ha. Pangkat rahimnya. Pangkat rahimnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah bantuanmu ya Allah. Kau turunkan ya Allah ketua segala malaikat ya Allah, Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain yang gagah perkasa yang non-bengis ya Allah, untuk aku menarik lagi satu yang ada di pangkal rahimnya ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Woi, ini tak boleh cabut ni. Allah. Ya Allah, kau turunkan ya Allah malaikat-malaikat yang memikul aras ya Allah, untuk aku mencabut jin ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah untuk kau turunkan 1000 malaikat untuk mengesan sakit-baki jin yang ada di dalam tubuh ini ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lupa dia. Ada lagi? Sudah tidak ada. Ya betul. Ya seperti
Ya, dia ngerubur. Sakit. Aku mau bakat dia. Dia boleh lagi kuat. Hah? Boleh tuan kasih cepat-cepat kasih hantu lah. Auzubillah minasyaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Aku masukkan dalam kawah api neraka. Allahu Akbar. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku ya Allah. Kau turunkan ya Allah malaikat Jibril ya Allah untuk aku menarik ya Allah. Hari tu kita pakai air. Aku ubah dia kepada air. Air surga, air sungai dari surga. Allahu Akbar. Nas. Nas. Boleh tidur lah. Nas. Siapa dia? Ha? Itu dia tu, dia frust. Dia oi, lain macam kali ni. Ha? Allahu Akbar. Nas. Oi, ular lidah dia. Ini sudah lain tu. Ha? Ini sudah lain tu. Lain. Tadi tu sudah habis. Ini lepas satu-satu masuk. Kau mau apa? Okey, kau boleh bercakap. Yang ini boleh bercakap. Okey, kau bercakap. Kau mau apa? Senyum kau menawan. Ha? Aku nak dia. Kau nak dia? Aku nak dia. Kau dari mana? Kau dari mana? Aku pun. Allah. Masuk dalam. Ini yang baru punya. Kamu membuat jalan aku ya. Kejap. Yang tadi aku mau keluarkan yang tadi. Allah. Ini engkau saja ada. No, ya. Engkau siapa?
Di mana aku? Di mana engkau? Kini tadi itu. Tadi kan kau di dalam tubuh Nas. Ya, kenapa aku di sini? Ha? Kenapa aku boleh ada di sini? Aku sudah cabut kau dari tubuh dia. Sekarang aku masukkan dalam tubuh ini pula. Apa engkau mau sama aku? Aku suka sama dia. Engkau suka sama dia. Engkau jin. Mana boleh dengan manusia? Tidak air. Ha? Tidak hairan dalam dunia sekarang. Tidak hairan dalam dunia sekarang. Tidak. Semua pun boleh terjadi. Oh. Tidak ada yang mustahil. Nas, okey Nas? Tak. Oh. Yalah, you dah ambil gua dah lah, dia kat depan ni, dekat dalam lagi ni. Air boleh minum, air minum. Dah ya, dah. Sapu muka dia sikit, air tu. Engkau mau apa? Engkau mau apa? Penat aku melayan engkau. Aku mau jihad. Kenapa? Perempuan lain kan ada. Tidak mau. Aku mau jihad. Apa kelebihan dia? Kelebihannya keberanian dia. Kau ambil lah beraninya itu. Aku suka manusia yang berani. Kau tidak boleh ambil dia. Tapi aku tak menakluki dia. Kau perlu berlawan dengan aku. Apa lawan sama kamu yang sudah tua? Aku ini kau cakap tua. Kamu pun sudah letih. Ya, aku sudah Tahu letih. Kamu sudah letih. Aku walaupun letih, aku ada tenaga. Allah akan kirimkan tenaga untuk aku. Aku akan hancurkan kau. Aku akan siksa engkau. Engkau sekarang dalam tawanan aku. Aku beri kau peluang. Engkau mau menyerah diri ataupun aku siksa engkau. Oh. Kau fikir baik-baik. Kau fikir baik-baik. Ah, Sebelum aku hentam engkau. ah, Apa? aku tidak tahu mau kata apa-apa. Kejap. Ni tengah ni. Apa yang kau mau cakap? Aku pun aduh. Oh, ini ini. Aku mau ke tubuh itu. Mau ke tubuh ini? Kenapa? Dia tidak mau. Kau mau masuk ke mana? Aku masuk dari kuburnya. Duburnya. Ya, Oh, mana engkau adalah jin yang tidak baik. ya. Kau keluarlah. Kalau kau masuk mau tubuh dia, kau keluar sekarang. Tidak boleh ini tubuh. Tak boleh, aku tak boleh keluar dari tubuh ini. Susah untuk aku cari jalannya. Ya. Ini tubuh ini bukan sembarang tubuh ini. Nas dah okey. Musuh. Eh? Ini ada. Letih. Letih Yo. Aku mau sana. Mau masuk balik. Ya. Apa yang kau tinggalkan dalam tubuh dia? Ada satu sebenda aku sudah tinggal. Kau terlupa bawa. Ya, aku
terlupa. Aku bukan terlupa. Memang aku tinggalkan supaya aku boleh put anak kembali. Oh. Aku akan ambil itu barang. Ya, tapi engkau tahu kan di mana barang itu? Engkau tidak tahu. Aku tahu. Nah, kemana engkau tahu? Kau letak di kemaluan dia. Bu, Kau letak di bijinya. jangan tahu aja. Oh, Aku tahu. ih, Allah. Ada. Ini. Aku ambil bijinya. Ya, Ini yang kau mau. ya. Kau mau buat apa? Woi, bergerak. Woi, bergerak. Seperti anak ikan di dalam tangan aku. Oh, ini nyawa kau. Inilah nyawa kau. Woi, bergerak. Ini nyawa kau. Jangan, Bu. Jangan apa? Aku akan bakar nyawa kau. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kau pun akan mati bersama nyawa kau ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah, kau turunkan malaikat Malik ya Allah, untuk bersama aku ya Allah, membakar nyawa ini ya Allah. Semuanya dengan izinmu ya Allah. Kau izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis mati kau. Ya malaikat Malik, engkau penjarakan nyawa ini dan kau letakkan di dalam api neraka yang paling dalam sekali supaya dia tidak lagi keluar. Okey ni? Ha? Okey. Astaghfirullahalazim tu betul ya. Dia tak ada ditipu. Ha? Okey dah? Tak. Ai, dah tak ada benda dah. Tak ada apa. Dia sapu ni basah muka dia dengan air. Oh, dia tak nak. Ada nenek pula ni, nenek mana pula datang ni? Dia ada nenek lah. Nenek balik ni. Nenek balik. Nenek jangan masuk campur dah ni. Nenek balik. Tak payah datang. Nenek balik. Saya hantar balik nenek ke hutan. Allah. Ha. Okey, saya tengok. Mau tak? Ha, dia mau dah. Ha, okey. Ada pula nenek dari hutan mana pula datang. Ha? Iya ke? Ya. Ini ha? Ada duri eh. Dah. Basahkan pakai air.
Badan pun berasak-rasak. Yang jin tadi air tu. Dah keluar Dah lah. mati. Tak payah satu lagi air tu lepas tu. Yang tu biarlah. Ya. Dia dah baik tadi. Ya. Dah tak ada masa nak Ha. buat kan. Ya. Yang tadi sebab dia pun dah boleh minta dia tolong lah, dia pergi sini, pergi ambil lah. Dia membantu. Dia saya lepas je lah. Rasa dia tak buat lah Dia tu. tak ada apa. Nah, okey nak? Okey. Ada rasa okey dah ya? Okey. Minta maaf lah, tadi dia letak nyawa dia dekat kelentik tu. Ha? Tapi masa ayah joget tu, dia membawa saya. Aha. Saya fikir dari atas saya tengok, dari atas ni saya tahu ada benda steady lah. Bau sini besar, saya tak tahu besar. Bila saya tengok dari bawah ni, steady. Saya tak pula ada. Saya tunjuk, betul ada benda. Hari-hari ini. Banyak tadi. Aijo pun letih kan. Lepas satu. Ha? Lepas ni tak ada tuan. Tak ada tuan. Yang jatuh cinta pun ada yang jin lain pula jatuh cinta. Tapi dia mengaku bukan dia yang dulu. Tapi yang tu tadi, yang itulah nyawa dia tadi tu dia letak asing. Ha? Oh, tutup pintu. Nanti cari duit siling. Duit siling 1 sen. Ada. Siling yang koper. Yang koper. Oi, Hai. Sebel pakai kasut. Main sini. Ada. Ini jin. Jin ini belum ditangkap. Ini jin belum ditangkap. Ini jin perlu ditangkap. Hai. Ya. Tak boleh lah. Tak boleh. Ya. Kalau dekat sini banyak lah dia ada kat sini. Ada apa-apa besi ke daripada kau perang? Apa-apa besi. Tembaga tak boleh, dia nak copper, tu perang. Ini tak boleh pergi sampai 1 jam. 1 jam ni nak transfer payah. Dia dah okey tu. Dah jalan tu. Merah boom. Wah, bangun balik sengit. Boom. Bangun balik julur lidah. Boom. Itu boleh. Itu boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, izinkan aku ya Allah mengisi lembaga ini ya Allah dengan kalimah Allahu Akbar. Ya Allah, izinkan aku ya Allah mengisi lembaga ini ya Allah dengan kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, izinkan aku ya Allah mengisi tembaga ini ya Allah dengan panahan petir ya Allah. Batu-batu yang terbakar ya Allah yang dibawa burung ababil ya Allah. Tembaga cair yang panas mengelegak ya Allah. Dan api dari api neraka jahanam ya Allah. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Izinkan aku mengisinya ya Allah. Sebagai pengelak daripada kezaliman ya Allah. Ya Allah, menjadikanlah ya Allah tembaga ini sebagai asbab untuk menjadikan air-air sebagai ubat dan penawar kepada segala penyakit ya Allah. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Izinkan aku Muhammad Rasulullah. How? Okey. Okey nak? Aduh, masuk balik. Yang ni lain pula. Rasanya kena ambil semua satu kampung ni. Oh, itu. Satu kampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, aku mohon ya Allah, Kau turunkan ya Allah, membantu-Mu ya Allah. Malaikat Zabaniyah ya Allah, untuk aku menarik turun segala suku keturunan jin-jin ini ya Allah. Izinkan aku menarik seluruhnya ya Allah, termasuk segala keturunan mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan aku keluarkan daripada tubuh ini ya Allah, jin yang ini ya Allah. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Kau turunkan malaikat Zabaniyah bersama 1000 lagi malaikat-malaikat yang gagah perkasa ya Allah. Aku mohon bantuan-Mu ya Allah. Tiada Tuhan yang kusembah, hanya pada-Mu aku mohon pertolongan ya Allah. Kau bantulah aku ya Allah. Kau tolonglah aku ya Allah. Allah. Okey tak? Okey. Okey. Nanti tali pinggang tu tali pinggang siapa? Nanti ayah hadiahkanlah pada Nas. Bagi Nas pakai tali pinggang. Yang kepala dia tu Ayu dah isi tau. Nanti mandi tutup semua rongga yang ada. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ya Allah untuk menutup segala rongga tubuh. Tu ambil tali pinggang tu, sapu. Ambil satu, tutup. Dengan niat menutup rongga. Mata, dua-dua mata, dua-dua telinga, sapu je. Sapu, lepas tu hidung, lubang hidung kiri, lubang hidung kanan. Lepas tu mulut.
Lepas tu turun ke bawah. Kuku ni, setiap kuku tutup. Lepas tu kuku kiri, lepas tu kuku kanan tutup. Ambil tu dia sapu 3 kali. Setiap tu buat 3 kali. Kemudian pusat. Lepas tu bawahnya kemaluan dengan dubur. 3 kali, 3 kali. Kalau dubur tu nyangkung lah. Kemudian kuku kaki. 5 kuku belah kiri, 5 kuku belah kanan. Mandi macam biasa. Mandi macam biasa. Ada air lagi tak? Air yang saiz apa ni? Wah, 1.5. Ambil 3 botol. 3 botol. Bubur dalam baldi campur dengan air biasa. Nanti celup pakai air tu lah. Celup pakai air tu. 3 kali mata, 3 kali mata kiri, 3 kali hidung, lubang hidung sebelah, lubang hidung sebelah. Semualah satu badan. Niatnya ya Allah, izinkan aku menutup setiap rongga aku daripada dimasuki sebarang makhluk halus atau jin. So nanti kalau nak buat malam ni boleh juga. Lagi satu ubun-ubun ni. Siapa ubun-ubun? Mana dia masuk ke ubun-ubun? Nanti lepas tu siramlah dengan air. Air yang tu mandi daripada kepala, habiskan air yang tadi tu. So air nanti beli lain lah. Beli air lain nanti dekat gambar. Okey. Sekali je. Kepala tu simpan dah. Aja dah isi, ada power tu. Dah betul, nanti kalau kata nas boleh pakailah tali pinggang tu. Mana dia akan ada protection ke situ. Itu sebab tali pinggang tu dia ada. Kalau kata ada ceiling, okey, boleh bawa semua okey. Boleh. Boleh. Tak apa, lain kali tak apa. Lain kali. Yang ni malam ni pakai yang tu dulu. Jom pun dah flat dah ni. Balik daripada KL ni. Okey. Jangan ingat itu sajalah kita ya. Tak apa, nanti saya nak tutup video dulu. Okey, kita dah selesai yang ini. Assalamualaikum.